Kau rasa Thor akan mati dalam ni ke? Aku rasa ni last dia ni. Aku rasa ni dia dengan Loki last. Aku cakap siap-siap Loki sekali pun. Aku cakap Loki sekali. Oh, kau Loki sekali. Okey. Thor dengan Loki ni last. Maksud dia Hello, hi, Assalamualaikum. Yes, welcome to Yellow Pocket Official first video dekat YouTube. And kalau korang tengok ini adalah tempat yang berbeza dan baru. Kalau korang pernah tengok aku dekat mana-mana, ini adalah tempat yang lain. Kali ni aku seperti mana korang boleh tengok lah, ada dua line up yang aku jemput lah untuk kita borak sikit berkaitan dengan benda yang tengah viral sekarang ni, which is boleh aku katakan MCU is back. Setuju Rik? tak tahu MCU is back ke? daripada dulu ke aku dengar ayat ni siap. Kejap dah keluar trailer MCU is back. Lepas tu bila dah flop MCU dah tak back. Tapi aku boleh katakan as a Doomsday baru official trailer, official teaser official teaser untuk Avengers Doomsday baru je keluar. And semua tengah hype ni dekat social media ni, dekat TikTok lah, dekat thread tu utamanya. So inilah yang kita nak goreng-goreng, nak borak-borak ni. Dan sebelum tu aku nak memperkenalkan, kita ada Fignificent. Assalamualaikum. Daripada team Correct Plot yang korang mesti nampak lah, confirm lah. And kita ada juga Adik Borhan. Dia ni jemput kau, jemput aku datang ke poket kau. Aku rasa selesa sangat dalam poket. Daripada Sembang Wayang, which is kita pun Sembang Wayang. Kita pun Sembang Wayang. Like actually kita diversifykan pelbagai. Aku kebetulan jumpa klien dekat sini. Faham? Lepas tu aku cakap kat Nik, aku nak minum matcha. Lepas tu Nik cakap, datang sini lah, jom lah Alang kan. Memang kau dah memang nak shoot lah. Aku cakap, okay, boleh. Alang masuk sekali, tak ada masalah. Betul. Maka telah lahirlah episod pertama Yellow Pocket. Okay, kita nak borak berkaitan dengan teaser lah. Aku consider as ini sebenarnya bukan trailer lah. Sebab kalau ikutkan ini adalah, katanya dia akan keluar dekat Comic Con. So dia akan bagi teaser ni berapa minit? Seminit Aku rasa dalam tak seminit, dia 2 minit ke? 2 minit jugalah. Tapi aku rasa trailer yang lagi satu mungkin lebih beberapa saat probably. Jadi pembuka kata lah, aku nak tahu reaction korang, like literally macam, adakah ini yang kita nak ataupun belum lagi? Start dengan Fit dulu lah, come on. Bagi aku ni something yang aku nak agak. Faham. Aku setuju dengan kau, dia tak rasa macam trailer, dia rasa macam teaser apa semua kan. Tapi the idea of, aku rasa aku dah tunggu bertahun-tahun kot untuk tengok macam Fantastic Four, X-Men, Avengers semua duduk dalam satu screen. And finally Avengers Doomsday ni boleh bagi kita benda tu. So aku excited lah untuk tu. Tapi sebab dia rasa macam teaser tu, aku rasa dengan berbaki dalam berapa bulan lagi sepatutnya Avengers Doomsday keluar, patutnya dia bagi satu trailer yang ada satu story writing yang bagus, macam contoh Dune Part 3 ke, ataupun Spider-Man brand new dia punya trailer ke. Tu baru trailer yang bagus. Faham. Bagi aku yang Doomsday ni, sorry to say, tapi tak bagus. Even part yang Thor dengan dia punya letterik apa semua kan, dia nampak CGI yang nampak macam tak finish. Tapi tu personally for me lah. Kau Adik macam mana pula? Aku terkejut tiba-tiba dia nak keluar. Dia tiba-tiba keluar. Aku macam tak expect, because aku expect yang macam mungkin dia nak keluar as post credit scene Spider-Man. Tiba-tiba dia keluar. Lepas tu bila dia keluar, aku baca a few comments kan. Orang cakap, ini memang dah diorang ditontonkan dekat CinemaCon. So macam selama ni betul lah apa yang cakap pasal trailer ni kan. In fact memang dah ada dah trailer ni leak dekat X. Ya betul. In which tapi lain lah sikit orang AI kan. Cuma aku faham lah, mungkin dia buat masuk audio recording dekat dalam CinemaCon tu, and then dia buat balik pakai AI, and lebih kurang. So aku macam not up to my expectation lah actually. Dia macam adalah dia punya suam-suam kuku. Tapi macam biasa, aku berpegang kepada jangan percaya teaser atau trailer daripada MCU. Faham? Sekejap, aku ada satu soalan ni. Boleh. Tapi kau bagi kau punya thoughts dulu. Aku pendapat aku sebenarnya, aku nakkan crowd dia seronok dengan Dr. Doom. Tapi problem sekarang ni, crowd tu dia berbalik kepada masalah MCU sekarang ni. Orang still lagi nak Steve Rogers tu as a highlight. Aku faham lah, tadi kita borak lah, dia adalah variant ke apa kan. But still aku rasa macam, kalau aku tengok sekarang ni, orang banyak hypekan Steve Rogers daripada Dr. Doom. Setuju.
Aku tengok rata-rata komen lah, itu mungkin ada baseline statistik yang lain lah, tapi aku mesti rasa macam hype Dr. Doom tu dia orang tak sangat tengok. Adalah orang akan borak, tapi hype dia lebih kepada orang nak tanya, ini Steve Rogers yang mana ni? Yang benda tu yang aku rasa macam bila aku baca, kita nak cakap nanti macam kita terpaling fans pula kan. So kita biarkan dulu, kita henyak dekat dalam je, tak adalah. Okay, satu soalan. Okay. Kan kita dah banyak tengok cerita Avengers tau, dan banyak juga trailer. Kau rasa trailer Avengers Doomsday ni trailer yang terbaik ke dalam filem Avengers ataupun tak? Kita ada Avengers yang pertama, Avengers Age of Ultron, Infinity War, Endgame dan Doomsday. Okay. Ini aku compare dengan Infinity War dengan Endgame Okay, aku rasa Infinity War dua-dua solid best gila. Naik goosebump, naik bulu roma. Setuju siap. Serius tak? Dua-dua tu. Ada satu yang first yang suara Nick Fury, there was an idea, bla bla. Lepas tu itu okay, the second one yang dia Captain dekat Wakanda tu bawa ramai-ramai. Aku rasa dia punya thumbnail macam tu. Dua-dua goosebump bagi aku. Tapi Endgame first tu hauk gila. Dia kan Endgame tu suka throwback zaman dulu semua kan. Tapi kalau ikut susunan aku, Infinity War, Doomsday, Endgame. Okay. Terbaik lah bagi aku untuk teaser. Tapi terlalu awal kan, kita tak tahu. Tapi aku rasa Endgame teaser first barayah bagi aku. Macam dia kan throwback balik kan, 3 Trinity tu kan, Thor, Iron Man dengan Captain America kan. Tapi kalau nak comparekan dengan Doomsday, aku rasa Doomsday tempat 2, Infinity bagi aku Infinity War tetap pertama. Betul. Aku setuju. Ya, Infinity War pertama kak. Infinity War pertama. Doomsday not in my list yet. Oh shit. Belum lagi awal lagi. Tak, dia macam tak ada nak cakap kita terpinga-pinga. Tapi macam how the hell Thor tiba-tiba sampai dengan Fantastic Four? Ya doh. Macam Betul. Sampai dengan Fantastic Four. Rambut pendek, badan sadar. Sebab last kali dia dengan anak dia. So macam betul lah banyak persoalan yang bermain di minda bak kata Najwa Latif. Tapi aku sampai lepas tu aku tahu dekat dalam scene yang dekat dalam Avengers Tower tu ada Dr. Doom dengan Steve Rogers sekali. Yang diorang crop kan buang kan. Tapi apa hal tu? Macam mana tu boleh sampai kat situ? So aku tak tahu. Kau rasa macam ni doh, Fik? Fik punya soalan ni the best trailer tadi. Kau tak jawab lagi. Aku pun agree kat Infinity War. Infinity War. Okay. So Doomsday ni dalam list kau yang mana satu? Doomsday aku rasa mungkin last kali kot. Kan? Kau faham? Ada macam aku tak boleh nak masuk ke dalam list lagi. Betul. Kalau aku letak dalam list tu Infinity War, lepas tu Avengers yang pertama, original. Yes. Oh, okay. Yang ketiga baru Endgame. Aku lupa. Age of Ultron. Aku dah lupa. Not bad. Bagi tak aku ingat. Age of Ultron lagi best kot. Dia punya kau faham tak? Dia macam dia tak ada yang macam sebab okay, sebelum teaser ni keluar, kalau korang ingat ada 7 apa panggil ya small clips yang keluar. Okay. Dekat Wakanda sikit. Wakanda semua. Itulah macam ini tak sampai climax lah. Senang cerita. Faham. Setuju. Tapi nak balik kepada kau tanya Dian. Macam mana Thor sampai ke ni kan. Aku nak tanya satu soalan ni. Kau okay ke Thor muncul balik macam dia dalam Infinity War? Sebab last kita nampak dia dalam Thor Love and Thunder dia tengah buat split tahan kereta apa semua kan. Tapi kali ni dia kembali dengan serious punya tone. Okay, aku pendapat Thor Love and Thunder tu is a cancel one lah. Sorry to say lah. Itu siapa nama dia sekarang? Taika Waititi. Taika Waititi kan dia bagi tahu aku buat ni untuk duit, bukan untuk passion. So aku consider is not a really true Thor yang kita nampak dekat Thor 1, Thor 2 and also dekat inilah Endgame dan sebagainya lah. So I will consider this one setakat ni aku tengok trailer lah, dia macam memimpin team. Walaupun aku rasa dia tengok Avengers ni, kau kuasa apa? Tak ada kuasa kan. Semua tak ada kuasa. Literally dia kan macam memang dia cakap comparison yang korang ni paling teruk. Betul. Macam cikgu cakap best paling teruk. Ni dia umur dah 600 tahun. Betul. Aku boleh tengok dia, aku boleh sampah tu. So balik pada soalan Phil tadi, aku rasa aku harap ini adalah keadilan yang baik. Dan juga tak tahu dia kata pengakhiran yang baik untuk Thor. Okay. Aku pun rasa juga. Aku rasa macam ni. Kau rasa memang okay lah. Sorry lah kita jump terus ni. Boleh, kita cakap marabah je. Kau rasa Thor akan mati dalam ni ke? Aku rasa ni last dia tu. Aku rasa ni dia dengan Loki last.
Aku cakap siap-siap Loki sekali pun. Loki sekali, Aku cakap Loki sekali. Oh, kau Loki sekali. Okay, Thor dengan Loki ni last. Maksud dia I see. mungkin dia mungkin dia God. Mungkin susah lah kot dia nak Dia nak gone lah. nak gone. Tapi at some point aku nampak ini adalah last. Even dalam Secret Wars nanti pun mungkin Thor tak ada. Ui, damn. Bagi aku. Wow, okay. Kau rasa macam mana ni? Okay, sebab aku baca Secret Wars punya komik, aku tak tahu lah maybe dia akan adaptation ataupun tidak. Thor Corps Thor Corps kan, itu elemen yang penting jugalah dalam Doom punya ni lah, sebab dia nak ambil benda tu nak lawan dengan orang-orang yang against dia dekat Secret, dekat Battle World. Probably macam kau cakap tu betul. Aku rasa kalau betul dia mungkin mati watak as Chris lah. Chris mungkin takkan berlakon kot, aku rasa. Tapi watak Thor tu dia ada, tapi very yang lebih mighty usually. Macam apa, Rune Kintor kan. Yes, lebih kurang macam tu. Aku rasa Thor, kalau ikut daripada mentality capitalist Thor punya peminat tu diperlukan lagi lah, pengaruh tu untuk contribute duit kepada Disney. So aku rasa dia akan kekalkan, tapi bukan pelakon Chris, probably new generation with a different variant of Thor. Aku rasa pendapat aku lah. Aku okay lah dengan cara macam tu. Tapi aku support kau punya statement tadi, yang kau cakap macam kita perlukan Thor lagi. Sebab by right sekarang ni kita tak ada the real hero dekat dalam Avengers yang literally duduk dalam universe 616. Bukannya macam Steve sekarang ni kita tahu basically dia daripada different universe, Fantastic Four daripada different universe, tapi the main one yang kita boleh kata yang masih lagi antara yang kuat, contoh macam Thor, Captain Marvel. So kita perlukan, tak ada suara pula. Fik dia macam ni tau. Ada ketuk video dia tergigit lidah, babe. Saya bercakap Sikit dia tergigit lidah. Sama-sama dulu. Okay. Tapi itulah aku macam tak tahu lah pasal Thor dengan Loki ni, aku rasa ini adalah the end of their era. Tapi kau rasa Loki pun akan ni juga So siapa yang akan jadi God of Story and kira Okay, apa teori kau pasal Doomsday? Okay. Aku rasa yang ending dia adalah Secret War. Confirm, obviously Secret dia dah War. masuk daripada Egypt. Dia macam Okay. Bergelak baru lepas World Cup kan. Sama-sama. Dia macam Egypt, jap mesti dia masuk padang balik. Fik dia pelik sikit lah. Sorry. Okay. Aku teruskan. Okay. Dia lebih kurang macam Infinity dengan Endgame. Doom akan menang confirm. Sebab apa yang leads kepada Secret War, dia akan buat Battle World. Unless kalau Russo Brother kata kita buat lain sikit kita tiba-tiba ni pula, tak tahulah kan. Tapi setakat ni macam itulah direction dia. Cuma aku rasa yang berbalik kepada soalan kau tadi, nak kata macam pengakhiran untuk Loki tu, aku rasa dia diperlukan lagi juga untuk Secret War. Tetapi yang akan menjadi the best man untuk Secret War, yang akan lead tiba-tiba Secret War kan, adalah Spider-Man. Okay. Sebab kita sentuh sikit pasal Spider-Man Brand New Day ni, teori aku hujung-hujung dia akan mati. Dia takkan ada dekat Doomsday. Ini teori aku lah, tapi mungkin betul, mungkin salah. Spider-Man mati dekat habis hujung Brand New Day. Yes, sebab Doomsday dia tak keluar. Mungkin dia keluar, mungkin, tapi aku rasa Sony kata aku nak simpan lagi sekejap, aku campur kat Secret War lah, contoh, for example. Tapi aku akan bagi tahu lah kenapa dia mati. Bagi tahu tu Asah. Betul Dia macam ni lah. Dia macam ni disclaimer, ni teori bukan. ni teori aku kata siap, ni adalah teori lah. Kita orang bukan Apa-apa ni podcast ada. Apa tembak aku jangan tembak orang guys aku. Gurau je. Sebab aku rasa macam dia berbalik kepada teori yang orang ingat Spider-Man tapi lupa Peter Parker. Okay. Somehow spell tu dia still lagi ada, dan benda tu tak sempat untuk, mungkin dia nak recast balik the spell, nak bagi orang ingat balik Peter Parker. Bila Spider-Man mati, ini Paul tahu betul lah, sorry Paul tahu dia mati. Sila. Bila Spider-Man mati, Dr. Doom akan spellkan orang untuk lupa everyone, dan orang akan ingat aku ada under rule of God, Doom Emperor. Betul. So semua orang akan lupalah dia dekat mana dan sebagainya. Tapi ada seorang je yang mungkin akan dihidupkan balik, which is Spider-Man, melalui Venom, yang aku rasa kalau orang komik boleh tahu kot. Ada komik yang dia bangunkan balik kan. Dan memori yang ada dekat Spider-Man tu tak hilang, sebab dia tak terkena spell Dr. Doom, sebab dia dalam kondisi yang mati kot. Mungkin itu yang dia akan lead the team. Dia akan collect anyone yang dekat dalam Battle World. Siapa lagi yang ingat lagi, siapa lagi yang masih lagi ingat Dr. Doom adalah orang jahat. Sebab sekarang ni yang hidup tu Dr. Doom dah sapu terus spell, dah orang tak ingat langsung. So
dia punya kita panggil dia peneroka Felda. Bukan peneroka lah, peneroka yang meneroka benda tu kan. Cari orang balik adalah Spider-Man. But again, is a theory. I'm fine being theory, tapi jangan marah How about you, Fik? saja. Izinkan aku harapnya suara Silakan. This your stage. Tak, aku nak support statement kau. Dia macam ni. Aku sebelum ni aku disagree untuk tengok Spider-Man Tom Holland mati dekat dalam Brand New Day. Aku disagree. Sebab dia macam too good to be true untuk matikan Spider-Man lagi sekali. Last time dekat dalam Infinity War. I see. Kan? Infinity War yang dia disappear, lepas tu Tony Stark terpaksa untuk menanggung perasaan tu semua, hilang anak murid dia apa semua kan. Tapi dia macam ni, dekat dalam Spider-Man Brand New Day, dia orang ada reveal beberapa villain yang mungkin takkan jadi the main part dalam cerita pun. Contoh macam Boomerang, Tarantula, semua villain ni aku tak rasa dia akan mainkan peranan besar pun. Tapi dia orang munculkan villain-villain ni daripada iconic comic cover dalam komik Spider-Man. So, yang kau cakap Spider-Man dapat hidup balik bila dia jumpa dengan symbiote Venom tu. Basically dalam komik yang part dia keluar daripada tanah kubur tu kan, tu bukan literally symbiote dia campur dengan Spider-Man, tak. Dalam komik tu dia tunjuk macam Spider-Man dia berlawan dengan Kraven. Spider-Man lawan dengan Kraven, lepas tu Kraven sumbat Spider-Man dalam tanah kubur. Dan scene dia pakai suit tu bukan symbiote suit, tu black suit. Tapi benda ni boleh jadi sebab macam aku cakap awal tadi, dia orang banyak implement comic cover. So by right, kalau dia orang nak rasa macam aku nak bagi story ni connection Brand New Day masuk ke Secret Wars terus, ni boleh jadi satu tiket dia. Walaupun cerita dia berbeza, dalam komik tu Spider-Man lawan dengan Kraven. Tapi kalau dia nak adapt macam dalam Secret Wars, buatlah macam Venom ni ada mempunyai satu memori hive mind dia, yang dia masih ingat siapa yang layak untuk dapat kuasa yang aku boleh bagi. Ui, nice. So, dia kebetulan lah symbiote tu ada dekat graveyard ke, dia masuk dalam tanah kubur tu, Spider-Man masuk ke Secret Wars. Boleh jadi sebab kita kena ingat dekat end credit scene tu kan ada such a base Venom tertinggal kan dekat dalam C16 punya Earth kan. So probably itu akan jadi, tapi tu lama lagi lah. Nak selit satu lagi. Okay. Kau ingat yang Tom Holland ada cakap yang ada seorang yang masih lagi ingat siapa tu Peter Parker Spider-Man. Yes. Dekat dalam Spider-Man Brand New Day. Okay. Teorinya kalau bukan, let's say kalau bukan Jean Grey, kalau bukan Scarlet Witch, kalau bukan Captain America yang patah balik masa, orang tu ataupun makhluk tu boleh jadi Venom. Sebab symbiote ni dia share satu memori di antara satu sama lain. Billion Tak kisah kau ada kat dalam universe mana, kau tahu siapa orang tu. Venom pernah jumpa Spider-Man Tobey Maguire, Venom tak pernah jumpa Andrew Garfield, ataupun mungkin dia pernah jumpa tapi kita tak dapat tengok filem tu. Tapi Venom yang Eddie Brock, dia tahu siapa Peter Parker Spider-Man. So dia share this kind of memory. Mungkin dia pergi cari Peter Parker, who knows lah. Ataupun tiba-tiba dia sambung dengan Flash Thompson yang muka dia macam mamak tu kan. Okay, kita patah balik kejap sebab dia dah ke Secret War kan. Okay. Sebab Adik tanya aku tadi, kan, apa Doomsday ni. Tadi aku dah beritahu, so aku nak tanya Adik pula. Overall lah, okay, I mean about Doomsday lah, overall apa yang kau expect based on trailer ataupun teaser? Ini teori palatau aku. Silakan. 100% palatau. Silakan. Yellow Pocket adalah palatau sebenarnya. Sila. Okay, teori aku rasa semua ni diorang ni datang daripada Earth 838. Fantastic Four. Kalau Fantasy Four 838 betul. 828. 838 Itu Doctor Strange. Doctor Strange punya ni kan. Illuminati kan. Okay, dia orang semua datang daripada 828. Okay. 828 termasuklah Dr. Doom, in which dalam end credit scene Fantastic Four memang ada Dr. Doom, and then ada sekali Steve Rogers. Steve Rogers ni adalah Steve Rogers daripada Earth 616. Okay. Yang mana yang dihantar oleh Loki dengan Peggy dengan anak dia ke Earth 828. Kenapa? Disebabkan yang Earth yang Steve Rogers duduk sekarang ni 19 dah nak dihapuskan. Kita panggil apa tu? Bukan prune. Collided. Collided. Okay. Dia dah nak, kita panggil lah incursion, betul lah. Betul. Dia dah nak incursion. So sebab Loki tahu yang of course Steve Rogers ni akan membantu in the future. So sebab kita nampak dalam trailer Doomsday pun ada Loki. Betul. Tapi cut yang ada gambar Loki tu bukan kat tangan Loki. Ada cincin yang Steve Rogers pakai. So Steve Rogers dihantar ke
Earth 828, in which kita dah berteori sebelum ni dalam Fantastic Four ada 3 orang, lelaki perempuan dengan seorang anak duduk tengok Fantastic Four dalam TV, in which itu adalah Steve Rogers punya family. Oh, Okay. So dia orang datang semua sekali. Steve Rogers datang sekali, Thor datang. Thor aku tak tahu macam mana teori untuk aku support. Maybe Thor datang sebab nak cari anak dia, Love hilang. Love maybe hilang. Mungkin sebab dalam trailer Doomsday pun tak ada kelibat Franklin Richards. Tak ada. Betul? Sekejap. Actually aku rasa ada. Ya. Ada Ada satu part yang Johnny Storm macam tengah peluk someone, lepas tu ada cahaya kat Itu bukan belakang. Susan ke? Aku rasa tu Franklin kot. Aku Oh, rasa, tapi boleh jadi Saya Susan rasa lah. Susan lah. Sebab Sebab ada Okay, blonde. dia cakap brother sister kan. Nampak macam Franklin tak ada. Adakah Franklin pun dah di-consume oleh Dr. Doom, ataupun diorang ni sebenarnya diculik oleh Dr. Doom, tapi Dr. Doom berpura-pura baik. Dan aku dapat satu pembacaan jugalah. Aku tak tahulah. Kepala tahu aku ni dah memang sampai ke Sungai Gadut. So aku Weh, dia masuk punchline yang lain lah. Ini genre lain lah sebagai gaduh. Okay, kenapa tak teruskan? ada. Aku berteori juga sebenarnya. Kenapa aku cakap Loki mati? Okay. Yang bunuh Loki adalah Dr. Doom at the end of the time. Dr. Doom bunuh Loki at the end of the time sebab kenapa Dr. Doom cari Fantastic Four is because of teori kita selama ni. Apa yang berlaku terhadap Steve Rogers tu menyebabkan anak bini Dr. Doom mati. Okay. Okay. Anak bini Dr. Doom mati sebab Steve. Ya, Steve sebab lah. Steve wujud dekat dalam I see. Okay. kan. So Dr. Doom berlakon baik je lah. Cakap kita kena pergi Earth 616 apa semua. Faham. Ini apa semua. Thor pun bawa lah. Rupanya bila Thor pergi the end of the time, dia nampak Loki dah mati for the second time. I see. Yeah. And Thor dapat tahu yang bunuh sebenarnya Loki adalah Doom yang dia percaya untuk follow ke 616. Faham. Okay. Interesting. So at that moment, Faham. Doom pun memang okay, open lah secret dia. Sebenarnya dia buat semua ni sebab anak bini dia mati, dia nak kumpul power dia. Dia ambil power Loki at the end of the time. Sebab tu ada kuasa resurrection. I see. Sebab of course lah Loki pun sorcerer. Betul. Dr. Doom memanglah sorcerer kan. Hmm. So aku nampak sebenarnya storyline yang kita dah nampak leak, sketch yang Dr. Doom duduk dekat tahta, lepas tu ada Franklin Richards, lepas tu ada Doctor Strange. Sebab kita kena ingat Doctor Strange tu dah masuk ke third dimension dengan Clea. Dengan Clea. So aku nampak yang sebenarnya dia masuk ke third dimension tu, itu yang Dr. Doom dah ambil dia, bawa ke Doomsday. Okay, aku nak tanya satu soalan. Macam aku bagi tahu aku Ya, Kevin Feige. Okay, Kevin Feige. Okay. Lepas tu aku rasa kita dah nampak sketch tu kan. Itu adalah sebenarnya sketch yang ke Secret Wars. Itu Faham. adalah ending Doomsday, in which semua orang ni dah jadi hamba Dr. Doom. Dr. Doom. And dia dapat balik wife dia is dianggap Susan, and anak dia dianggap Franklin. Faham. And then came in the theory daripada Sungai Gadut kita lajak ke Muar. Jangan. So gaduh tu pasal lain tu ni. Okay, tak apa. Aku nampak sekarang ni Secret Wars ni aku setuju dengan Anip dengan Fik. Secret Wars ni akan dipelopori oleh Spider-Man and Young Avengers akan berjumpa dengan Wong. Sebab Wong macam tak muncul sangat dekat dalam teaser Doomsday. Dan kita pun dapat confirmation yang Bruce Banner pun tak muncul dalam Doomsday. True. So mungkin 3 watak yang akan ada dalam Brand New Day ni, in which Spider-Man, Hulk dengan Punisher. Jean Grey. Jean Grey. Jean Grey. Okay. Kalau betul dia Jean Grey lah. Ya, kalau betul dia Jean Grey. Sebab maybe Jean Grey yang bawa dia ke another dimension yang kita tak tahu. Yang sorokkan diorang ni supaya diorang ni akan menjadi penyelamat kepada Doomsday. So diorang akan assemble the Young Avengers. Termasuklah sebab Casey Lang ada dekat dalam Doomsday. Doomsday betul. Dia peluk dengan Ant-Man apa semua kan. Lepas tu ada juga mungkin Love pun akan keluar balik. Aku tak tahulah. Tapi aku nampak yang akan spearhead macam korang cakap tadi adalah Spider-Man. Hulk mungkin ada. Maybe I don't know. Kalau Iron Man ada lagi, diorang akan ada New Avengers Protocol lah. Tapi korang lagi mahir dengan New Avengers Protocol. So ini sekian sahaja teori aku daripada Sungai Gadut ke Muar. Sekarang aku dah berlabuh ke Tanjung Pelepas nak masuk Singapura. Terima kasih. Weh, dia bagi selambak babe, bedang. Aku nak masuk.
Aku rasa aku kena resign lah. Ya, aku macam ni dah macam aku punya. Sorry dos malah aku mimpi tu. Okey. Memang aku nak bagi untuk semua all out. Tapi aku rasa ada cacat celah dia. Kau rasa macam mana dia ni? Ya, aku nak tanya pendapat okey tadi overall punya okey. Aku nak kau pula kau punya overall. Aku macam mana lah? Kau cakap je lah teori aku sampah. Tapi make sense juga. Make sense. Okey je. Celebrate semua. Celebrate meraihkan pelbagaian. Dia macam tak boleh Fi, aku tak akan cakap macam tu. Aku akan cakap okey, macam mana lagi Fi kau rasa yang kita boleh palatau? Dia pasal budak-budak ada power tu. Aku macam kurang setuju sikit. Tapi aku faham sebab Dr. Doom perlukan power untuk sampai ke untuk cipta better world tu sendiri. Dia kena ada power. Dan antara power yang dia mungkin boleh absorb mungkin ada Franklin Richard ataupun karakter macam Love apa semua kan. Tapi aku rasa the only power yang mungkin Dr. Doom akan absorb untuk cipta better world adalah daripada Loki. So aku setuju sangat-sangat kalau korang berdua ada berteori yang Loki akan mati dalam this movie, this is the right time untuk matikan Loki. By absorb kuasa God of Story and kau buat cerita kau sendiri. So kau basically boleh rule lah semua benda. Habis tu kalau macam Franklin tu okay, orang cakap berteori lah kan. Aku tanya korang lah macam like okay, dia adalah sources of power for him lah. Dia still lagi nak Franklin ke ataupun bila dia dah nampak ada Loki ada power lagi padu ambil lah ke tepi lah. Sekejap, aku nak sambung tanya balik soalan. Kalau betul Dr. Doom nak ambil Franklin, kenapa dia tak ambil daripada awal? Kenapa ada spekulasi yang kata Dr. Doom dengan Steve masuk dalam kapal tu pergi ke 616 juga? Kenapa dia buat macam tu? Tapi end credit scene Fantastic Four Dr. Doom ambil Franklin. Tak, tadi kan kau ada cakap yang masa apa ni? Trailer dalam Doomsday tu dia ada Avengers semua meeting apa semua kan. Ada orang cakap yang Dr. Doom ada kat situ. Betul. Steve Rogers ada kat situ. Betul. Kenapa Dr. Doom masih lagi play the game nak selamatkan dunia kalau dia daripada first place nak dia boleh je culik Franklin berawal. So my theory is kenapa Dr. Doom ikut semua benda ni adalah sebab dia nak tarik kuasa besar kat belakang sana. So by right mesti dia fikir Mamat Steve ni aku rasa dia pun chain incursion. Yes. Tapi macam mana dia boleh sampai sini? Yes. Adakah ada orang di sebalik tabir ni yang bawa dia masuk sampai sini? Tolong backupkan dia. So mungkin tiket Dr. Doom untuk tarik Loki tu keluar daripada sarang at the end of the time tu. Sebab by right Dr. Doom tak boleh pergi direct ke at the end of the time lah. Tiketnya adalah Thor. So contoh, if Loki duduk kat at the end of the time, lepas tu dia nampak dalam satu timeline yang Thor akan mati dalam pertempuran ni. Tak boleh, aku kena step up, aku kena masuk. Itulah penamat untuk Loki. Itu different angle. Make sense. Tapi aku setuju. Mana-mana angle ni pun aku rasa dia boleh pergi lah. Boleh sing lah sekali lah kan. Okay, aku punya pendapat pula. Okay, aku rasa lebih kurang macam Fik dengan Adib juga. Cuma aku rasa moral compass dia bukan kepada kematian family lah. Sebab aku tengok kalau ni based on comic, probably dekat movie je lain. Dia sayang sangat dia punya rakyat dia, Latveria. Probably universe dia musnah. Dan dia dengan moral compass dia yang lebih ruthless, cruel, dia kata tak apa lah, tapi aku akan universe aku, kerajaan aku dah musnah. So aku nak buat better world aku. Dia dah tanamkan dia nak buat better world sendiri. So dia plan menjadi baik. Sebab tu dia ikut macam Fitch cakap lah, dia akan ikut ke mana-mana sajalah. Macam contohlah for example Fantastic Four panggil dia ke dan sebagainya. Tapi at the end product dia macam aku ada bagi tahu dekat video sebelum ni, dia ni jenis mengambil kesempatan dalam kesulitan. Betul. Dalam Secret Wars 1984, orang lain semua nak musnahkan Beyonder, tapi dia nak ambil kuasa Beyonder untuk kontrol benda tu. Dan aku rasa itulah macam Adib cakap tadi, okay, ada satu time tu dia akan reveal, okay, sebenarnya aku nak sekian-sekian. Dan benda tu aku rasa akan reveal masa dekat yang Battle of Thor lawan dekat ni kan, Battle Thor nak kapak dia tu, tapi dia macam Vegeta Goku tahan Vegeta aku tak tahu, lupa lah. Maybe macam tu lah dia punya susunan. Cuma aku susah sikit nak percaya Loki akan mati lah. Kenapa Loki akan dikambing hitamkan, Doom akan gaslightkan semua superhero. Dia akan cakap puncanya adalah Loki ni duduk kat situ lama-lama, dia biarkan incursion berlaku. So someone kena kejutkan dia yang akan kejutkan Loki. Dan dia akan kejutkan Loki dan dia akan ambil kuasa Loki. Somehow aku rasa kalau Loki mati,
siapa lagi yang akan jadi Molecule Man untuk Secret War? Atas base apa yang untuk menghidupkan Loki? Okay, aku faham apa kau cakap. Sebab adakah Franklin yang akan hidupkan balik? Sebab mereka boleh hidup kan? Okay. Itulah yang aku rasa persoalan yang macam kat mana lagi lubang yang Russo Brother nak masuk untuk hidupkan Loki kalau Loki mati. Actually tu betul ke Faham? Sebab dalam komik tu Molecule Man bukan ada masa dalam time runs out je. Even dekat dalam Secret Wars, Molecule Man pun mainkan peranan Betul. untuk tamatkan war tu. Yes. Make sense. So Izinkan aku juga ni, aku nak tanya kau. Kau sebut pasal Beyonder kan. Kau rasa adakah Beyonder akan muncul kat dalam Doomsday ataupun nanti akan dalam Secret Wars atau tak muncul langsung? Kita pernah borak kan, Fik. Aku rasa dia akan di saga yang lain kot. Aku predict X-Men, Avenger lawan Beyonder. Okay. Sebab dia nak expand mutant saga kan. Aku rasa Beyonder pun one of the ada vibe dia cosmic saga. Probably akan ada involvement Eternal, Galactus pun akan masuk balik sebab Beyonder aku rasa way lagi better lah. It's a good point juga untuk Marvel ambil Doctor Doom instead of Beyonder untuk menggantikan tempat Kang. Ya, sebab kalau tiba-tiba ni dia munculkan Beyonder, aku rasa contoh kalau macam orang yang tahu dengan pasal komik dia tahu siapa Beyonder, tapi kalau general audience ni, tugas Marvel untuk buat cerita Avengers Doomsday sebab nak capture balik general audience kan. So kalau dia tiba-tiba munculkan Beyonder, aku rasa ramai mungkin orang tak faham ataupun tak ada connection dengan Beyonder. So maybe next time lah kot. Sebab Beyonder muncul dekat dalam Battle World dua kali juga. Secret Wars tahun 1984, Secret Wars tahun 2015. Okay. So next time boleh buat lagi pasal Beyonder ni. Okay, kita patah balik sikit lagi. Okay, sila. Okay, sekarang ni aku tengok casual audience dia sangat-sangat suka lah pasal teori siapa Steve Rogers sebenarnya. Benda tu membingitkan sikit aku cenderung kata ini adalah Steve Rogers tu sebenarnya Captain Hydra sebab dia kata baju hitam, senyum macam tapi aku macam dia memang something off, tapi aku tak rasa. Di pendapat aku rasa dia adalah the same Steve yang pergi melompat berjoget dengan Peggy dekat 1945, dan dia teori macam adik cakap tadi, Fantastic Four ambil ataupun Loki ambil simpan dekat 838 dan dia dibawa sampailah ke 616. Cuma untuk ke arah Captain Hydra tu macam kau cakap juga, bila dia satu argument yang baseline macam macam mana boleh jadi Captain Hydra, apa sejarah dia daripada contoh kalau ada universe lain yang di mana Captain mereka memang jahat ke, tak ada baseline yang solid. So aku rasa itu adalah Steve Rogers yang sama. Korang rasa macam mana? Aku simple je. Aku setuju dengan apa kau cakap. Aku rasa tu bukan Captain Hydra ke apa, sorry to say lah. Tapi betul. Aku setuju. Itu adalah memang Steve Rogers yang asal, yang kita kenal. Cumanya aku nak tanya korang kan. Mungkin aku tanya Anip dulu lah. Anip, macam mana Thor boleh sampai ke 828 sebab so far kita tahu yang Monica Rambeau dekat dunia yang berbeza. Dia dah mungkin ke X-Men punya dunia. Macam mana Thor tiba-tiba boleh sampai ke 828? Aku rasa kalau kita ambil template, sebab Russo Brother buat cerita ni kan, dia mesti akan refer template Endgame dengan template Infinity War. Kalau kita tengok Infinity War, Guardian dan jumpa Thor. So dia settlekan dulu bla-bla kosmik atas dulu. Probably ada satu insiden dekat atas tu yang membuatkan diorang terjumpa, Fantastic Four terjumpa dengan Thor. Atau nak teori lagi parah tahu lah, Thor dah nampak incursion dekat atas. Aku setuju tu. Kosmik dia nampak, shit. So dia pun bergegas nak pergi, tiba-tiba itu teori pertama. Teori kedua, macam Adi cakap, dia tengah mingle cari love. Contoh, tengah mingle sekali nampak ada intercept kapal masuk bumi. Ni something wrong, contoh for example. So dia pun sekali lah join. Dan tapi aku rasa untuk bagi menghangatkan lagi, aku rasa dia nampak incursion lah. Macam mana yang Professor X nampak. Yelah, dia nampak incursion, tapi macam mana dia boleh travel to another dimension? Tak. Okay, yang ni aku nak support Ayat punya statement. Dia macam ni tau. Sebab dalam komik, incursion tu dia macam collided. Dua, literally kalau kita tengok kat awan tu, ada planet satu lagi. So dekat dalam tak ada lah. Takut datang podcast dan incursion. Bila sorry. So literally, bila ada dua planet tu, aku boleh nampak planet tu, orang planet sana boleh nampak aku kat sini. So by right, contoh masa Thor tengah, aku start balik. Kenapa Thor dia on the way nak pergi ke bumi? Mungkin Love bukan dicolek, tapi Love mungkin ada satu mimpi yang
multiverse akan hancur anytime by this one guy, tapi tak tahu siapa dia. So Thor ambil satu decision untuk pergi ke bumi untuk assemblekan orang untuk figure out, settlekan benda ni. On the way dia nak pergi tu, incursion dah start untuk berlaku. Dan at the same time juga dia nampak kapal Fantastic Fantastic Four. Four, terjadilah momen yang sama macam Guardians of the Galaxy. Sampailah ke planet bumi. Yang Fantastic Four tu aku tambah teori is kapal Fantastic Four yang kita nampak dalam hujung Thunderbolts adalah consist of Fantastic Four, Doctor Doom dengan Steve Rogers. Okay. Betul tak? Should be macam tu lah. So sebab dekat dalam komik pun, bila dua incursion tu berlaku, kau tak perlu untuk travel through dimension untuk ataupun travel through another universe, sedangkan universe tu ada depan mata kau. Boleh masuk Seolah-olah je. macam aku launch roket daripada NASA pergi ke bulan. Dia macam tu konsep I dia. see. So technically masa dah berlaku lah incursion tu. Aku rasa mungkin Doomsday dah berlaku incursion, sebab dalam komik Time Runs Out pun, kenapa diorang panggil Time Runs Out, sebab aku rasa Reed Richards kot ada cipta satu device 1 jam yang mana diorang boleh calculate bila next incursion akan berlaku. So mungkin itu tunjukkan yang incursion tu dah berlaku lah sekarang. Aku rasa incursion berlaku ni melibatkan 616 telah bertembung dengan 3 universe. Of course 616, 828 dengan universe X-Men. 1005. So berlakulah 3-3 tu lah kan. Aku rasa berlaku 3-3, cuma aku rasa this is dia punya first time incursion tu berlaku untuk 616 dengan 828, tapi bukan first time kepada dunia X-Men. Aku rasa macam tu lah. Sebab dia memang dalam trailer tu kan macam Prof Lex tengok. Okay, menyokong kepada yang kau cakap, kaitan Adib cakap tadi kan, berkaitan dengan X-Men punya ni. Sebab itulah dalam teaser ni juga kita ada nampak dia masuk ke mansion X-Men kan. So so kita nak confirmkan yang Avengers datang ke timeline tu untuk bagi tahu pasal incursion. Cumanya X-Men tak tahu apa ni kau serah hendak tempat aku ni. So dia attack. Dan aku rasa aku punya teori pada tahu juga, dia mungkin ada small chaos lah, small fight sebelum Dr. Doom datang. Dan Ya, sebab itulah kita nampak Sapu Shang-Chi lawan dengan Gambit. betul. Lepas tu aku pernah cakap dengan kau kan, VI, kenapa aku nak tengok Spider-Man dengan siapa nama Star-Lord sekali. Okay. Nice. Sebab kita tak pernah masukkan Star-Lord dalam conversation kita pun. Betul. Faham? Lupa pula Star-Lord ada kat bumi dengan atuk dia. And masa ni Star-Lord dia tengah discover power dia sebagai demigod. Okay, Ui. ada storyline pasal benda tu. Ya ke demigod dia ada another level. Cuk, kau boleh sambung cerita, tapi aku nak check video sekejap boleh? Okay, boleh. Sama-sama je. Tak apa, kita tunggu Sama je. Fik. Ni kita potong Demigod tu macam mana? Dia kan anak kepada Ego. Ego. The Living Planet. Oh. Dia kan anak kepada Ego. Ego kan Bukankah dia dah reject? Sorry, aku tak tahu. Bukan kat Guardian dia dah reject kuasa bapak dia? mana boleh dia reject kuasa, sebab dia kan anak kepada Ego. Faham kan? Aku rasa dia, aku dah lupa lah pasal Guardian Galaxy Volume 2, tapi bila Ego The Living Planet habis, should be sepatutnya dia jadi macam manusia biasa balik kan? Betul. Aku tak tahu lah. Oh, Star-Lord jadi manusia balik. Tak tahulah individual code dia tiba ada kaitkan balik. Ego The Living Planet boleh hidup balik sebab Ego kan. Ego dah tak ada. Ego dah tak ada. Tapi Star-Lord masih lagi anak kepada a normal human and a god. Betul. Mungkin lah individual dia boleh buat benda tu. And aku rasa dia pun akan jadi watak yang penting untuk Secret Wars. Confirm. Sebab aku rasa dia je ada experience untuk Cosmic War. Tapi Multiverse aku different dimension lah. Aku rasa different dimension lah juga. Star-Lord ada experience on that thing lah. Aku nak support yang tadi, statement kau ni. Okay, yang mana? Tadi kau ada cakap yang Avengers, Fantastic Four, Black Panther apa semua ni dia pergi ke dunia X-Men kan. Betul. The reason why dia pergi ke dunia X-Men sebabnya dia nak bagi tahu yang incursion ni berlaku. Dia tak tahu yang X-Men dah hadapi incursion banyak kali sebelum ni. Ni teori aku. Okay. So dekat dalam komik ada satu masa tu yang cara untuk kau selamat daripada incursion, kau kena ledakkan satu lagi universe. Yes, dekat Times Run Out lah kan? Time Betul. So cara dia cipta satu bom, kita pergi tanam dekat universe satu lagi, universe sana hancur, kita selamat. So aku rasa, teori aku, X-Men dah hancurkan banyak gila universe yang membuatkan diorang survive sampai ke hari ni. Tapi diorang tak pernah jumpa dengan hero yang datang ke universe diorang. So this is the first time yang diorang akan berlawan dekat
dekat dunia diorang sendiri lah. Dan by right mungkin diorang akan kalah lah. Tak tahu lah betul tak. And aku rasa universe yang kau cakap yang X-Men ni adalah universe yang sama dengan Deadpool. Should be. Sepatutnya Deadpool Wolverine dia dah cakap sama. Yes, and aku dapat rasakan yang sebenarnya aku setuju dengan teori Fik. Aku setuju juga. Dan universe yang kita mungkin akan amati dia punya kehancuran yang pertamanya adalah universe Tobey Maguire. Okay, agree. Oh, ya. Agree. Tapi aku tak sure Tobey Maguire selamat ke tak. Kalau Aku rasa ikut dia selamat. selamat early katanya lah ada kat shoot early Secret War, Wolverine akan lawan dengan Toby, ada Deadpool sebagainya, yada probably macam tu lah. Mungkin yang scene yang kita nampak dalam trailer Doomsday tu kan, yang Professor X tengok kat tingkap dunia tu hancur, mungkin itulah dunia Tobey Maguire. Dia orang sangka universe tu hancur, tapi at the same time mungkin Loki sempat selamatkan Toby sebab kau adalah ikon yang penting untuk kita kalahkan Dr. Doom. Aku tak tahu how this thing connect ke apa semua. Tak tahu lah. Aku nak tambah sikit pasal komik Times Runs Out tu, sebab aku ada baca juga komik tu. Yang kau cakap tu dia ada dia memang complicated. Dia macam ada konflik tu, dia micro le konflik. Sebab dalam team Avengers dengan Fantastic Four tu ada yang tak bersetuju. Dia ada satu team tak boleh musnahkan satu bumi, satu universe untuk selamatkan satu universe. Sampai diorang berpecah. Dia macam Sylvie punya ni lah, Sylvie dengan Loki punya teori lah. Yes, lebih kurang macam tu. Dia berpecah dan aku yang paling aku kelakar sekali, Namor dia pergi dekat dia team up dengan Thanos. Time tu Thanos tu dia bagi aku kat dalam komik tu dia macam lanun angkasa. Dia akan cari, dia macam Dr. Doom, dia cari mana-mana yang boleh bagi benefit kat dia. Dia kata okey lah, tak apalah, universe nak gerak, aku gerak tempat lain, tapi aku nak ambil the whole resources dekat universe tu. So aku rasa sama, tapi aku rasa dalam filem tak se-complicated tu lah. Dia akan make it more simple. Tapi aku setuju dengan Fit dengan Arif tadi, dia memang datang ke X-Men punya universe nak bagi tahu. Tapi somehow X-Men terkejut sebab dia kata tak pernah lagi superhero ni baik sangat datang nak bagi tahu. Selalu dia akan pilih either tu, hancurkan ataupun biarkan. So nak bagi tahu yang Avengers dia ada hati nurani lah, lebih kurang macam tu lah. Okay, so sekarang ni mana di Eternals? Mana di Eternals? Aku rasa dia tak akan terlibat lah benda ni. Mana itulah soalan Eternal, sebenarnya. Celestial, sepatutnya dia orang kena Harry kaitkan style. Sebab dalam komik, even Celestial pun terlibat dalam Secret Wars ni. Celestial ada lagi being kosmik tinggi kat luar sana yang terlibat dalam pembikinan Secret Wars ni. Tapi aku rasa macam Anik cakap tadi, diorang tak boleh nak buat benda tu sebab nanti cerita ni akan jadi kompleks punya. Betul. Secret Wars tak akan cukup dengan 2 filem. Doomsday, Secret Wars tak cukup. Sebab sekarang ni 2 ni je yang confirm. Kalau diorang nak buat semua benda tu, aku rasa mungkin makan masa 4 filem. Oh shit. Faham. Sebab, tapi diorang kan ada bagi tahu ada Secret War Part 1, Part 2, tapi dah tak ada jadi kan? Tak ada. Satu single saja. Okay, sekarang aku nampak betul lah bila macam world collided lah, tertiba tujuh langit kan. Benda tu sebenarnya dah nampak ciri-ciri dia bila masa Monica Rambeau masuk ke dunia X-Men. Sebenarnya tu dah a part of it. Lepas tu bila Rocket daripada Fantastic Four masuk tu, itu adalah Earth 828. So aku dah faham. Aku ada satu teori kenapa 3 universe ni dipilih untuk terjadinya incursion yang besar. Boleh tak explain balik apa tiga tu? MCU C16, Earth 828, Fantastic Four, Earth 1005, dunia X-Men. Okay. Dan kenapa benda ni berlanggar di antara satu sama lain? Satu, sebab Steve Rogers daripada 616 pergi ke 828, stay kat sana. Satu, Monica Rambeau, Monica Monica Rambeau dalam universe X-Men. Punca kau. So dua karakter ni dia akan tertarik di antara satu sama lain. Tapi tak dilupakan juga sebenarnya ada banyak faktor yang buatkan incursion ni berlaku. Contoh macam Scarlet Witch, dia cipta dia punya hex dekat Westview. Betul. Doctor Strange buat spell, Spider-Man. Aku rasa semua ni bagi faktor kenapa incursion ni akan berlaku. Most importantly, aku nak highlightkan the event of Days of Future Past. Merupakan salah satu sebab kenapa incursion pun boleh berlaku dalam dunia X-Men. Yes. Agree, aku rasa lah. Agree. Betul. Tapi saya siapa nama ni pelakon tu yang Wolverine kan dia on duty, on mission. Dia dah berjaya susun balik. Maksudnya dia dah bila dia bangun dia dah dekat sekolah Professor X kan. Cuma nasib dia masa di 1972 tu dia kena tangkap dan dia meant to be Wolverine yang ada Adam Tennant kan. Boleh tak ada tapi aku rasa betul aku. Aku tak tahu how dia connect tapi tapi possibilities tu untuk ada lah. Best juga tu.
What else? Doomsday. Apa yang tadi aku nak tanya aku dah lupa. Banyak sangat pala tahu. Wow. Non-stop 40 minit. Uish, ya ke? Oh. Okay. Okay, aku rasa kita borak sikit lah pasal trailer lah, apa yang terjadi dalam tu lah. Aku nak tahu aku pun dah lupa sebenarnya ni. Kau nak tahu pasal Fantasy 4? Aku nak nak separatekan. Oh sorry, aku nak bagi tahu pasal Doom punya side lah. Okay. Aku still lagi based on, sebab ni memang first trailer lah. Aku tak nampak lagi okay, orang cakap Thanos dia macam Socrates, dia macam berfalsafah. Okay, Ultron dia kata AI lagi bagus daripada manusia. Manusia patut musnah. So apa moral compass Dr. Doom? Yang adik cakap dia keluarga Okay, kot. keluarga. Tapi okay, aku bukan lawan adik lah. Macam aku rasa macam Lawan ini semua dibang. tak really, sebab family dia bagi aku Dr. Doom ni dia punya rival dia adalah dia Richard je. Dia tak kisah pun taklah mampus even dia pernah bunuh Varian dia sendiri sebab Varian dia kutuk muka dia. So okay, selain daripada family, apa lagi moral compass dia selain daripada dia family lah? Aku rasa family je. Sebab bagi pandangan aku, kau kena faham, walaupun rival dia dengan Reed Richards ni, dia still sayang Susan Storm, dan dia still anggap anak second Susan Storm tu macam anak dia sendiri. Faham? Dia anggap Valeria nama. Aku tak ingat. Siapa? Anak second kepada Susan. Valeria. Second is Valeria. Betul. Macam maksud dia, Doom ni walaupun dia ada rivalry dengan Fantastic Four, dia still anggap yang diorang ni as part of dia punya family kan. That's why Doom ni pun dia tak bunuh, tapi dia akan hidupkan balik dalam as in hamba ataupun family dia sendiri. Itulah family man. Dia family man. Doom ni walaupun dia jahat sekalipun kan. And aku nampak juga sebenarnya yang akan bunuh Thor is Dr. Doom. Faham. Sebab kalau kita nampak yang bila Stormbreaker tu dah hit Dr. Doom, sebenarnya Dr. Doom absorb power Thor. Dr. Doom absorb sebab dalam dia punya Stormbreaker tu nampak warna hijau bercampur dengan biru. I see. Okay. So dia absorb. I think that maybe lah. Kau tak rasa dia tepis tu sebabkan dia punya kuasa magic ke? Betul. Maksudnya dia And dalam masa sama dia absorb. Okay. Absorb power Thor. Seronok pula aku tahu ni. Memang Tapi best. okay ni, aku setuju jugalah. Mungkin ada angle yang Dr. Doom ni dia tak adalah family man sangat. Mungkin betul Latveria dah hancur, dunia dia dah musnah. Sebab yalah, dia pun belajar magic apa semua kan. Aku rasa aku menyokong sikit. Dia bukan family man lah. Dia lebih kepada insecurity. Dia insecure orang lain ataupun orang yang dia benci tu ada family dan sebagainya. Kenapa aku ni ada family, lepas tu Steve Rogers musnahkan aku punya universe. So take it everything, aku buat betul aku. Kau itulah, itu je lah. Okay, kau bersetuju ke? Is a family man is the reason? Family man is one of the reason. Tapi salah satu lagi aku rasa sebab sifat dia sendiri lah. Sebab dia rasa, macam kau cakap, dia nak rasa lebih baik. So kalau sekarang ni dia tahu yang Loki ada kat luar sana, timeline rosak ni sebab semua hero messing with time apa semua kan, aku boleh buat sial lagi baik daripada ni. Betul. So aku bagi aku rule benda ni. Betul. Satu lagi betul, aku setuju. Dia adalah seorang yang tak boleh tengok orang lagi powerful daripada dia. Tak ada orang lebih. Dia tak boleh ada powerful. Macam even kalau ada Doctor Strange pun dia tak boleh Doctor Strange lagi power daripada dia. Tapi korang rasa siapa akan jadi penyelamat dalam Secret Wars nanti? Secret War. Aku salah Aku rasa dia berbalik kepada buku Secret War juga, which is ni adalah sebenarnya ini adalah battle Fantastic Four dengan Reed Richards dengan Dr. Doom sebenarnya. It's all about insecurity. Kau dapat lebih, kenapa aku macam ni, muka aku buruk, kau ambil ni, kau intelligent, aku tak. At the end of the thing, dia nak provekan dekat Richard, aku lagi better daripada kau lah. Probably macam tu. Ataupun side-side dia memang dia memang suka ada cult, dia ada follower, dia nak orang sembah dia. Dr. Doom lah, literally lah. Aku rasa Reed Richards penyelamat. Aku sama kat Reed Richards kat. Tapi hero-hero lain akan membantu. Siapa hero-hero lain? Boleh jadi Deadpool. Tiba-tiba Scarlet Witch hidup balik ke? Yes. Ataupun Scarlet Witch dia jahat, aku tak tahu lah. Kenapa kita borak pasal Secret War?
Tak, sebab dia macam Kita macam tahu ending Doomsday tu macam mana kan. Ah. Dia tak menarik. Dia menarik. tapi sebab ini kita semua berteori. Jadi Yes. kita buat jalan cerita kita sendiri. Kita lah Dr. Doom. Aku nampak sebab sekarang ni, kita dah sebut Spider-Man, Hulk, Jean Grey, and then kita sebut pasal Peter Quill. Ada nama-nama lain yang kita tak sebut. Yang mana kita tahu dalam penggambaran ataupun dalam production is Vision. Okay, Vision. Vision crash. Hmm. Mungkin Vision akan cari Wanda balik. Hmm. Wanda. Lepas tu ada watak-watak yang Avengers lain tu lah. Kate Uh, Bishop tak keluar lagi. Yang Avengers. Cassie Lang. Faham. Marvel semua. Miss Marvel kat mana? Hmm. Tak silap, Captain Miss Marvel kat Marvel. mana? Captain Marvel. Diorang mesti akan cari Monica Rambeau. Monica Rambeau. Faham? So I think dia Banyak akan dia lead tu. to new Avengers juga Secret Wars nanti. Macam mana nak tumpaskan Doom tu pun aku tak tahu lagi kalau menjadi. Apa cara untuk tumpaskan Doom, dan kalau tumpaskan Doom, adakah Doom mati ataupun Doom akan Tok Nojutsu juga. Sekejap, maksud kau tumpaskan Doom tu dalam Doomsday ke ataupun Secret Wars, sebab aku Okay. tak rasa Doom aku tak rasa Doom akan mati dalam Adib Doomsday. Okay, aku suka sebab kau memang skip ke Secret War. Tak, dia Betul. macam mana tau? Sebab bila kau Nak tengok bincang apa lagi Doomsday? Dah kau tahu nak bincang, ending. Doom tak. akan menang. Dah nama pun Doomsday tu. Macam Infinity War. Kau nak persoalkan apa lagi? Thanos dah menang dah sial. Betul. Betul tak? So aku perhatikan juga conversation tu. Kita ke Secret War ni. Kita relax kejap, kita patah balik kejap. Tapi Doomsday lah, memang ending Doomsday aku rasa memang kita tak perlu nak berteori benda ni. Kita tak perlu berteori sama ada Dr. Doom menang ataupun tak, tapi kita boleh berteori macam mana Dr. Doom tu akan menang. Betul. Tu je lah. Ya, betul lah. Sebab bagi aku, untuk kita hypekan Doomsday dengan Secret Wars adalah untuk kita teruskan punya teori. Hari ni mungkin aku cakap pasal sampai ke Secret Wars kan. Tiba-tiba mungkin kalau aku keluar mana-mana podcast lagi, aku akan cakap pasal aku tak rasa lah Doomsday Kau Doom macam akan Kevin menang. Feige lah. Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Cara macam tu lah kita nak hype. Kalau tak kan, macam tak ada benda nak borak tu. Macam Okay, tengok teori. jap. Aku rasa aku yakin kenapa kita asyik ke arah Secret War sahaja. Aku dah tanya korang, setuju tak Doomsday adalah fan service movie? Ya. Aku tanya Fit dulu. Sebab itulah tak ada apa nak borak. Semua setakat ni, Betul. setakat ni orang yang minat tu authentic Marvel fans sekarang ni nak meraihkan Betul. karakter-karakter lama yang dia tak pernah tengok. X-Men 2000 lah, Betul. comeback Gambit sebagai baru. Betul? Betul. Okey, dia dah. Avengers Doomsday memang sebuah filem Fan fan service. service. Sangat-sangat fan service. Dia sama macam apa yang Spider-Man tu? Dia, No Way Home. No Way Home. dia macam gini tau. Sebelum ni kita tak pernah nampak superhero team up ramai-ramai berkumpul lawan dengan satu villain. Betul. Kita dapat dekat Endgame. Betul? Kita tak pernah dapat X-Men, Fantastic Four, Avengers dalam satu movie. Kita dapat dalam Doomsday. Betul. So at the end of the day, aku okay je kalau filem tu fan service. Nek. Tapi filem fan service tu, faham. dia kena satu story yang bagus lah. Betul? Okay, Dia bukan sekadar macam contoh kalau aku tengok dekat trailer Shang-Chi lawan dengan Gambit tu. Contoh. Takkan sekadar itu saja. Mesti dia boleh cerita kenapa X-Men ada nak banter dengan Avengers. Cerita lebih banyak layer lah sebenarnya. Fan service tak apa. Fan service sangat tak Tapi kau percaya tak, macam kita tengok sekarang ni, baru first teaser orang dah hypekan Steve Rogers rather than Dr. Doom ataupun benda lain. Kau memang akan hypekan sebab kau adalah fans yang bertauliah. Macam mana yang di luar sana yang tak sampai tauliah lagi, dia akan naikkan, kenapa ni, macam akan ada nanti yang akan, sorry aku menggunakan perkataan ni, FOMO. Steve Rogers macam tu je. Contoh, sebab kita kena faham, aku nak tekan kat sini, Steve Rogers dia adalah side quest, side character sahaja. Dia macam kau beli KFC, dia macam kentang, dia macam coleslaw je. Coleslaw kan. Itulah dia. Tapi betul lah, dia buat dia salah terdiam. shift sebenarnya. Kenapa orang nak fokus on Steve Rogers, kenapa orang tak fokuskan Dr. Doom? Sebab aim utamanya adalah dekat Dr. Doom. Kau tak perlu nak fokus dekat Thor, tiba-tiba Thor daripada universe lain ke, ataupun Steve Rogers dunia lain ke. Masalah dia Doom ni. Kena tahu pasal Doom. So Okay. rugi lah kat situ, rugi lah. Okay, aku syarkan untuk dua last soalan lagi. Aku nak tahu pendapat korang, siapa yang akan mati dalam Doomsday? Okay, aku start dulu boleh? Okay, boleh. Simple je. Okay. Aku rasa Winter Soldier Bucky memang akan mati. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dekat Batman, jadi dia offer. Yes, aku ada nampak ada pelakon-pelakon The Batman, ada nama Winter Soldier, ada nama Scarlett Johansson. Ya, ScarJo ada dalam tu. Tapi
Bukan sebab tu lah, aku rasa aku nak dia mati sebab aku nak bagi Sentry mengamuk dekat dalam Doomsday. Apa kaitan dengan Sebab kan dia orang New Avengers. Bagi Bob Reynolds Sentry, I see. New Avengers ni adalah satu keluarga yang Family baru. dia tak ada family. So dia terima. Lupa pula. Dia pun dapat tahu pula Dr. Doom tiaw Winter Soldier. Oh. Tapi dia sayang kat Yelena, bukan dia sayang dekat Bucky. Dia tak rapat dengan Bucky. Aku rasa somehow dia itu keluarga dia. Ada connector lah, ada connector. Okay, faham. So, Bucky Barnes Winter Soldier mati dalam Avengers Doomsday. Oi. Adik tadi, okay, yang aku tahu adik cakap tadi Loki. Oh, banyak. Loki saja setakat Loki, ni. Loki, Thor. Sekejap aku fikir lagi siapa kita. Pilih satu yang memang kau rasa ni memang jadi punya mat. Selain Loki. Thor. Thor. Okay. Thor, okay. Faham. Aku rasa ramai kot. Bucky betul. Bucky lah setakat ni dengan Thor dengan Loki lah. Ghost. Babi, yang watak tak utama ni semua bagaimana lah. Loki dengan Thor je yang utama. Okay. Aku rasa yang confirm Ant-Man. Siapa lagi yang side side character untuk Falcon tu aku lupa dah. Yang Falcon yang baru. Falcon yang baru, New Falcon. Apa nama dia? Fabio. Aku tak Fabio, ingat. yes. Bukan Fabio nama dia. Fabio tu player Manchester United. Aku tak ingat nama dia apa. Tapi dia lah lebih kurang Ramos dia lah. benda tak. And then aku rasa yang tak ada kuasa untuk cover diri, I mean like macam manusia biasa lah. Yang aku rasa dah tak development lagi, dah tak diperlukan lagi oleh Russo Brother untuk next project, probably akan dimatikan. Faham. Cuk. Okay. Nak check. Okay, satu soalan lagi Okay, satu soalan lagi sebelum kita tutup podcast ni. Satu soalan saya lagi. Siapakah yang akan berpaling tadah kepada Dr. Doom untuk jadi tim Dr. Doom? Oh sure. Okay, aku tak nak jawab soalan ni, aku biarkan Adib dengan Fik. Okay, Adib, kau nak fikir dulu ke? Ish, payah siap. Okay, aku dulu lah. Aku rasa yang akan berpaling tadah dekat dia Sentry, confirm. Okay. Dia akan di control. And then the third one adalah Yelena. Okay. And then siapa new Captain America? Sam Wilson. Sam Wilson. No, I mean yang jahat tu John. Oh, John Walker. Tapi John Walker macam tak muncul dalam trailer pun. John Walker ada tapi dia di sebalik karakter tu lah. I see. Okay, aku rasa itu antara yang akan berpaling tadah. Aku kalau Doctor Strange tu termasuk ke? Kalau berpaling tadah. Sorry, yes. Boleh consider. So aku rasa Doctor Strange akan berpaling tadah. Aku rasa Scarlet Witch pun akan berpaling tadah. Sebab by right dia boleh cipta dunia yang dia ada nak. I see. Tapi dia ada masuk dia satu tim dengan Dr. Doom. Aku rasa lah tak tahu lah. Lagi siapa lagi tim Dr. Doom? Okay, aku tak boleh think of any karakter lain. Aku rasa Steve Rogers tu. Sheesh. Maksudnya kau setuju Steve Rogers, Captain Hydra? Sebab variant yang at the end of the movie, Doom buka topeng dia, Steve Rogers akan cair. Semuka Tony Stark. And dia akan percaya. Faham? I hate you 3000 lah. I hate you to 3000. And sebab tu dia akan jadi Captain Hydra. Aku last question. Okay, sila. Aku tak tahu kita akan berbual lagi ke tak after this. Tapi Apa ya? Dah gaduh teruskan. Aku tahu lah teori aku sampah. Tapi janganlah tak berkawan terus. Tak tahu aku lepasnya ada incursion kita masuk dunia lain ke tak. Okay. Tak macam ni. Kau rasa expected rating untuk Avengers Doomsday berapa? Anip dulu lah. Okay, as a fans, aku akan letak 10/10. Okay. Sebab benda dah lama kan kita craving untuk benda ni kan. Dia umpama gula untuk kita. Tapi as a casual audience, aku letakkan diri aku dekat luar, which is yang aku pandang tu tanpa tengok, tanpa aku minat, I would say ia adalah 8/10 lah. Still in the good term, tapi ada beberapa kelemahan. Aku expect, of course, kita tengok trailer dia, teaser dia taklah seberapa. Tapi kita kena ingat yang movie ni Russo Brothers yang craft, yang buat. So aku setuju aku ada 3 POV. POV pertama adalah sebagai orang yang memang minat MCU. Okay. Aku boleh letak lah macam ni 10 out of 10. Second POV aku adalah orang yang
yang nak di service. Aku adalah orang yang fan service. Aku akan letak expectation mungkin movie ni akan jadi 7 or 8 out of 10 macam ni. Tapi orang yang tak minat MCU dan orang yang mungkin just a movie reviewer yang tak follow mana-mana movie apa semua ni, maybe aku akan rasa this is a good movie. And maybe aku rasa diorang akan letak 8 to 9 out of 10. 8 of 9. So 3 POV aku lah. So sebab fan service ni dia akan bertanya macam kenapa macam ni je? Kenapa macam tu je? Kenapa tiba-tiba nak guna orang ni je kan? So kita akan banyak soal pasal cerita tu. Jadi itulah aku punya rating. Kau pula macam mana? Aku 8/10 lah. As a fans ke as a casual audience? Overall 8/10. Tapi aku mengharapkan dia lebih daripada 8 lah. Sebab Faham. knowing that MCU sekarang ni memang messy gila. So ada chance yang memang akan ada banyak kekurangan dalam cerita tu. Awal-awal kan Anip ada cakap kan kau pun ada cakap yang pasal MCU is back, MCU sampah. Aku rasa dia selalu macam tu. Bila teaser atau trailer keluar, MCU is back. Bila kau dah tengok, mungkin expectation tinggi sangat, kau MCU keluar is macam dead. tu, Betul. MCU is dead. Padahal okey je. Okey je. Macam tu Aku lah. rasa okey je. Okay lah. Boleh kan? Okay, thank you so much kepada korang. Kepada Thank korang. you Donep sudi datang. Thank you Thank you datang. dengan korang macam And lagi. korang kalau korang suka konten macam ni, tolonglah like, subscribe. Aku akan invite lagi diorang untuk borak lagi. Tak nak aku pala tahu banyak. It's okay, tak apa. Ni memang landasan Kalau untuk kita pala aku tahu. takkan tengok balik episod ni, aku semalu lah. Banyak sangat pala. Okay guys, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Hidup Anip. Bye.